Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Wira Warisan Sabah berada di IPD KK untuk membuat laporan fitnah terhadap Datuk Seri Syafiee Afdal. Terdapat unsur fitnah dan hasutan yang menjejaskan reputasi Datuk Seri Panglima selaku Presiden Parti Warisan. Dengan itu kami memohon kepada pihak polis, SKMM serta pihak yang berwajib agar menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya dan membawa mereka ke muka pengadilan. Dan kami di pihak Wira Warisan tidak sewenang-wenangnya memberi peluang kepada mereka yang suka membuat fitnah keluar. Yang pasti kami akan bawa mereka ke muka pengadilan. Yang ini ikut warisan PTI. Wah, saya dulu dalam UMNO, saya jadi timbalan Menteri Pertahanan. Saya jadi Menteri Kanan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Menteri Luar Bandar, Menteri Perpaduan, Menteri Kebudayaan, timbalan Menteri Perumahan, timbalan Menteri Pertahanan, timbalan Menteri Penerangan. Macam-macam kementerian saya masuk. Jadi Ketua Pemuda UMNO Sabah, jadi Exco, lepas itu jadi Majlis Tertinggi, lepas itu jadi Naib Presiden UMNO. Bila saya dalam UMNO PN, hero PN. Bila saya lawan PN, jadi PTI saya. Hal yang berhormat dari Sulabayan menyentuh tentang kad pengenalan yang diviralkan di media sosial. Untuk makluman hal yang berhormat daripada Sulabayan dan juga Dewan Yang Mulia ini, kerajaan tidak pernah mengeluarkan kad pengenalan yang lain selain daripada MyKad. Datuk Speaker, perkhidmatan awam negeri merupakan nadi dan jentera kepada pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Kerajaan akan terus memastikan institusi... Menurut Menteri, ada soalan. Boleh bertanya sikit apa yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat tadi. Kerajaan negeri tidak pernah keluarkan kad pengenalan. Itu disebutkan. Ya? Di sosial media, kerajaan negeri tidak pernah mengeluarkan, tidak ada hak. Ya, sepasal saya tanya perkara ini kebenaran ya, betul lah bahawa Ketua Menteri tidak ada kuasa untuk buat IC, betul? Ya, kerajaan negeri dan juga ya state government, okay, you're right, okay. Saya tanya sama ada betul atau tidak, kerana saya faham perkara ini di luar masa pilihan raya macam-macam. Sebut, saya keluarkan IC, saya mengeluarkan kad pengenalan. Ada kad pengenalan. Bila mana pula Ketua Menteri Kerajaan Negeri mengeluarkan kad pengenalan? Saya tanya, PSS yang ada pun. Yang PSS PAS ialah di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri, bukan Kerajaan Negeri. Ya? Waktu itu Menteri Dalam Negeri ialah Presiden Bersatu. Waktu itu beliau jumpa dengan saya. Hasil apa? Cadangan. Dia nak cadangkan untuk barang ini dikeluarkan. Ya, untuk memudahkan semua. Di situ bukan ada kerajaan negeri, Ketua Menteri boleh keluar. Kadang-kadang kita faham perkara ini perlu dibetulkan pasal rekod Datuk Speaker supaya sah bahawa saya tidak ada keluarkan kad pengenalan. Saya kerajaan warisan tidak pernah mengeluarkan PAS SSS yang ada. Kalau berlaku perkara ini di luar, saya akan saman sekali lagi. Terima kasih banyak. Teruskan Yang Berhormat Menteri. Sejak bila PTI ini datang ni ke Sabah ni? Adakah semenjak warisan? Ataupun pasal, no, jangan tahu pasal ini saya tidak mau nanti fitnah dilemparkan kepada saya. PTI. My grandfather dengan izin untuk maklumat Dewan. My great-grandfather Panglima Udang dibawa ke Labuan. Soalan saya. Soalan itu soalan saya. My grandfather, great-grandfather Panglima Udang dibawa ke Labuan tahun 1948 pasal masalah telur. British period. My great-grandfather. That was my great-grandfather. The graveyard is in Tawau. My grandfather. Great-grandfather. Saya ingat Allahyarham kau punya anda tahu itu. Panglima Udang. Ya, saya ingat Panglima Abdullah pun dia tahu saya punya grandfather. Married to your sister. Dan ini anak dia. Jadi ini yang saya nakkan supaya perkara ini kita jelaskan. Saya tanya. Sejak bila kedatangan pendatang tanpa izin? Adakah semenjak warisan lepas itu? Saya juga PTI. Saya nak jelaskan. Saya minta penjelasan. Kalau tidak, saya akan saman kalau sekiranya ada di antara ahli-ahli
Parlimen, Dewan Undangan Negeri ataupun tertentu membuat fitnah yang tidak tentu. Terima kasih di atas soalan tambahan Adun Sinalang. Saya tidak pernah menuduh PKI ini datang semasa zaman warisan, tidak. Isu ini adalah isu yang sudah berlaku sejak lama dahulu. Saya juga adalah keturunan suku Suluk dan asal-usul nenek moyang saya memang daripada sana, tetapi saya adalah anak Jati. Baru selesai hadir ke sesi town hall pendataan digital warga asing negeri Sabah di SICC. Yang menariknya, apa yang disampaikan dan apa yang cuba dibuat oleh kerajaan negeri Sabah hari ini adalah perkara yang sama yang telah pun diusahakan oleh kerajaan kita yang lepas melalui PAS Sementara Sabah. Tapi ketika itu kita punya VIP yang hadir tadi, Datuk Jeffrey Ketingan, menentang keras tentang PAS Sementara Sabah. Dan hari ini beliau sendiri hadir untuk perkara yang sama. So again guys, this is politics yang sebenarnya.